Saya dah dapat surat dari PKR. Ingat PKR dah berani pecat. Rupanya Kona baring style blockchain juga. Satu perkara yang membezakan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kalau tanya pendapat orang ramai, adalah soal keberanian dalam membuat keputusan. Kalau saya ini dalam satu, dah lama dah lah saya kena pecat. Tapi Datuk Seri Anwar, seperti yang saya pernah sebut dalam podcast sebelum ini, kalau boleh dia nak semua orang buat sesuatu itu untuk dia. Apa yang saya sebut sebelum ini sebagai satu entitlement yang dia ada. Dia rasa hak dia supaya orang berkorban untuk dia kerana dia seorang pemimpin yang besar. Jadi bila sampai kepada kes saya lah, bila saya kritik dia, orang ingat dia akan tunjuk keberanian dengan memecat saya. Mana-mana pemimpin lain lah, dah lama lah akan pecat. Tapi Datuk Seri Anwar dan juga PKR, dia nak suruh saya tolong selesaikan masalah itu bagi pihak dia. Sebab kalau dia pecat, maka saya akan kekal sebagai ahli parlimen. Dia nak saya isytihar, saya keluar, supaya kemudiannya speaker pula dari PKR boleh isytihar saya bukan lagi ahli parlimen. Jadi puas hati mereka, padan ke kau Rafizi. Padan ke kau Rafizi. Tapi mereka nak saya tolong masakkan untuk mereka, kemudian mereka nak saya tolong hidang dan mereka makan. Sama seperti sebelum ini, Datuk Seri Anwar dan PKR nak saya kerja separuh mati untuk angkat dia. Keluar masuk lock up, dedah skandal, supaya orang sokong PKR, tapi bila dia dah jadi Perdana Menteri, ikut suka dia nak buat apa. Orang Barat kata, he wants to have a cake and eat it too. Jadi berbalik kepada cerita surat daripada PKR ni lah. Ini saya kongsikan satu perangai Setiausaha Agung PKR, Fuziah Saleh. PKR hantar surat tunjuk sebab kepada saya atas alasan saya telah isytiharkan keluar parti. Kononnya, saya isytihar keluar parti bila saya sebut saya akan bertanding di PRU 16 tetapi bukan atas tiket PKR. Itu perancangan apabila Dewan Rakyat dibubarkan kelak dan saya tidak lagi terikatlah masa itu dengan Akta Anti Lompat Parti. Setelah saya tidak lagi jadi ahli parlimen, memang terpulang kepada saya lah nak buat apa. Selagi saya ahli parlimen dan saya tidak menghantar surat keluar dari parti atau saya tidak mengisytiharkan saya telah menyertai parti lain, maka saya kekal sebagai anggota PKR dan speaker tidak boleh memecat saya dari parlimen. Kona baring dari Fuziah Saleh kali ini, kalau kita guna pakai kepada kes-kes Anwar Ibrahim di masa lalu, malu tau PKR. Bayangkan sebelum-sebelum ini dalam tahun 2020 ke 2021, Anwar sering mengumumkan yang beliau bakal menjadi Perdana Menteri kerana telah cukup ahli parlimen yang menyokongnya. Alhamdulillah, kini saya telah mendapat sokongan yang kukuh dan meyakinkan. Katanya dia telah dapat sokongan yang strong, formidable and convincing hingga hampir sokongan 2/3. Bila wartawan tanya butiran, siapa, parti mana, Anwar pada ketika itu dipetik menjawab, biarlah ahli-ahli parlimen ini yang menyokong saya ini yang memberi respons daripada saya bagi maklumat lanjut. Pakai logik yang PKR sedang gunakan terhadap saya sekarang, dengan pengumuman Datuk Seri Anwar pada ketika itu yang beliau telah cukup sokongan dan akan jadi Perdana Menteri, maka sepatutnya beliau telah jadi Perdana Menteri pada ketika itu. Kita semua tahu itu tidak benar. Beliau hanya jadi Perdana Menteri setelah PH menjadi blok terbesar selepas PRU ke-15. Hakikatnya, undang-undang tidak diputuskan berasaskan niat semata-mata. Ahli parlimen ada niat masing-masing dan perancangan masing-masing dalam PRU 16 nanti. Tetapi kerusi parlimen sekarang hanya gugur kalau dia umum keluar parti atau masuk parti lain secara sah dan rasmi. Kona baring dari Fuziah Saleh ini tidak ubah
seperti kona-kona baring semasa pemilihan PKR tempoh hari, dari pertukaran sistem mengundi kepada blockchain, kepada keengganan untuk membuka peti undi untuk diaudit. Sekarang kona baring itu hendak digunakan untuk menggugurkan saya dari parlimen, walaupun saya tidak mengisytiharkan keluar dari PKR. Saya akan balas dan jelaskan seperti yang saya jelaskan ini kepada Fuziah Saleh dan juga PKR. Lepas itu, kamu nak buat apa pun, buatlah. Sebab saya yakin Allah melihat semuanya.